Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Anda sedang mendengar satu episod khas podcast pendidikan bertemakan bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Saya Muhammad Farazi, pelajar dari SMK Pekan Telipur, dan hari ini saya akan kongsikan pandangan saya tentang bagaimana bahan digital telah mengubah dan memperkasakan sistem pendidikan negara kita. Dalam dunia pendidikan hari ini, bahan digital memainkan peranan yang sangat penting. Kita tak boleh nafikan sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, penggunaan bahan digital seperti Google Classroom, video pembelajaran YouTube dan aplikasi pendidikan seperti Quizizz telah menjadikan sebahagian daripada kehidupan pelajar. Bagi saya sendiri, bahan digital sangat membantu dalam proses ulang kaji. Contohnya, bila saya tak faham sesuatu topik atau pembelajaran, saya boleh cari video penerangan dengan lebih jelas dalam YouTube. Selain itu, cikgu juga banyak guna bahan digital semasa mengajar. Contohnya, tayangan slide PowerPoint yang penuh visual menarik, video eksperimen sains atau papan putih digital untuk tunjuk jalan kerja matematik. Ini menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan seronok. Tambahan pula, bahan digital memberi peluang kepada pelajar-pelajar belajar mengikut retak masing-masing. Ada pelajar yang belajar laju, ada yang perlahan. Jadi, bahan digital membolehkan kita ulang semula sesuatu pelajaran bila-bila masa. Bahan digital juga memberikan akses kepada ilmu tanpa batas. Kita bukan sahaja belajar apa yang ada dalam buku teks, tetapi juga ilmu tambahan dari seluruh dunia. Kesimpulannya, bahan digital bukan sahaja memperkasa pendidikan negara, malah menjadikan pembelajaran lebih inklusif, fleksibel dan menyeronokkan. Sebagai pelajar abad ke-21, saya percaya kita harus bijak manfaatkan teknologi dan bahan digital dengan sebaiknya untuk terus maju dalam pelajaran. Sekian sahaja perkongsian saya dalam podcast kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam episod yang lain, InsyaAllah.